Tahukah anda American Heart Association AHA akan kemas kini guideline CPR dan ECC secara rasmi setiap 5 tahun. Contoh 2010, 2015, 2020 dan terkini 2025. Mereka baru keluarkan pada 22 Oktober 2025 lepas. Tapi ramai yang tanya, kenapa perlu update yang kerap? Sebab dunia perubatan sentiasa berubah. Setiap tahun ada ribuan kajian baru, teknologi baru, alat baru, teknik CPR yang lebih berkesan. AHA akan kaji semua data itu secara global dan mereka keluarkan garis panduan, guideline yang baru untuk pastikan tindakan kita semasa kecemasan yang paling selamat dan yang paling penting, paling berkesan. Jadi, kalau anda masih guna ilmu CPR 10 tahun yang lepas, besar kemungkinan dah banyak perubahan. Ini sebab pentingnya anda kena update, upgrade. Jadi, jom sertai sesi kami untuk dapatkan latest guideline 2025 daripada American Heart Association. Akademi Dr. Aizul Amar, satu rumah, satu terlatih CPR.